Actually saya punya start journey dengan Saliput adalah pada tahun 2015. Selepas saya tamat belajar, saya boleh share sedikit tentang saya punya perjalanan? Sila, saya memang menantikan. Alright. So start 2012 saya dah start belajar, dan that time saya dah start dapat offer bekerja sebagai engineer lah. So di salah satu konsultan di Johor Bahru. So lebih kurang hampir 3 tahun. So kat situ actually saya punya idaman adalah saya punya aim adalah saya nak menjadi IR. So saya selalu letak dekat saya punya Facebook before masa student, ir.mfauzi. So itu adalah saya punya drive, yang mana saya nak one day saya nak jadi engineer, we call IR lah. At that time saya dah start masuk tahun ketiga. Then tiba-tiba masa tahun 2015, kalau siapa ingat, the first implementation of GST. Itu dia titik permulaan saya lah. That time yang uruskan bisnes adalah kakak, ayah dan mak saya lah. Yang mana mereka minta bantuan untuk saya uruskan GST sebenarnya as a part time before. Dalam kerja engineering, saya menguruskan GST. Saya hanya attend custom meeting that time untuk kita present of Saliput. Dan that time mulalah saya terlibat dengan Saliput secara tak langsung. Itulah permulaannya. Asal muasal tu buat kerja secara sambilan, kira-kira GST lah, menguruskan semualah. Betul, meeting, dokumen semualah. Then apa yang terjadi selepas tu? Kenapa tak kejar cita-cita sebagai insinyur? Dia sebenarnya datang pula next selepas saya attend untuk custom tu. Dan tiba-tiba ada discussion dalam kalangan family lah. That time my father Haji Saleh, so dia buat keputusan untuk dia nak pencen. So dia nak anak lelaki uruskan this business. Saya tuan ada 4 adik-beradik saya, dan 2 lelaki. Tuan anak nombor? Saya anak nombor 3, dan abang saya lelaki nombor 1. Dia doktor, saya engineer. So nampaklah saya kurang bijak kat situ. Jadi this time saya rasa macam, bila bapak kata kalau tak ada anak lelaki nak urus, then let's say why kita just tutup business. Oh pula. Jadi apa tuan rasa? Kami 4 adik-beradik memang bermula hidup dengan keripik. Saya ingat umur 3 tahun saya memang hidup dengan keripik, dengan this business yang membantu untuk keluarga kami. Tiba-tiba ayah datang beritahu kalau tak ada anak lelaki urus, dan kita just tutup. Kenapa ayah cakap macam tu? Saya tak pasti, tetapi mungkin the vision adalah dia nak anak lelaki menguruskan bisnes kerana mungkin tahap pemikiran, ataupun mungkin dia nampak yang lelaki ni boleh stand alone. Kalau perempuan, mungkin dia kena ikut husband. Maybe that time lah, saya tak nampak. Dan kat situ saya berbelah bagilah, yang saya rasa macam saya nak kerja my dream untuk saya nak ada satu firm of consultant, saya ada IR sendiri. Dan triggering tu datang yang kalau saya tak turun tolong, then how?